صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua juga redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kita menggunakan kitab 40 hadis akhir zaman karangan Fadilatul Syekh Al-Alim Syekh Abu Ali Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam. Dan bulan lepas adakah? Ada kan? Bulan lepas kita masih lagi di dalam tajuk salah satu daripada tanda-tanda besar kiamat yang mana tanda besar kiamat ini menjadi kerisauan bagi semua rasul. Rasul risau bermula daripada Nabi yang bernama Nuh alaihi salam, sudah pun mula risau kepada umatnya. Nabi Nuh, dia risau ke umat dah. Adam, Idris, Nuh. Kata Rasulullah, antara rasul yang paling awal memberikan amaran dan peringatan kepada umatnya berkaitan fitnah terbesar di dalam muka bumi ini, iaitu fitnah Dajjal. Nabi pertama yang memberi, antara yang terawal memberi amaran itu adalah Nuh alaihi salam. Maka hadis yang bercakap tentang Dajjal ini banyak, dan kata para ulama hadis, banyaknya hadis yang bercakap tentang Dajjal sehingga ia mencapai tahap mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi. Bulan ni saya bawa kitab kecil pula. Lepas tu bawa kitab yang cetakan hak tebal tu. Ikut hak mana dan. Bukan kata ada strategi ke, tak ada strategi apa kan. Hak mana yang nampak, sambang hak tu lah. Tadi nampak hak ni, sambang hak ni. Maka dengan sebab tu saya tak tahu berhenti di mana. 63. Muka surat 63. Buku yang kecil ni tuan, muka surat 63. Oh, tak ada. Kalau buku besar tak ada. Buku ni muka surat 63. Masih lagi tajuk Dajjal. Suatu fitnah yang merupakan fitnah paling besar, dan
banyaknya rahsia Dajjal ini hanya diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Nabi bagi tahu pada para sahabat, memang semua rasul bagi amaran kepada umatnya tentang Dajjal, tapi kata Rasulullah, ada banyak benda yang aku tahu berkenaan Dajjal yang rasul-rasul lain tidak dimaklumkan oleh Allah berkenaan dengan Dajjal. Kenapa tuan-tuan? Sebab yang pertama adalah kedudukan, kemuliaan dan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah pilih untuk bongkarkan rahsia gaib ini kepada Rasulullah berkenaan dengan fitnah akhir zaman ni. Dan yang kedua, kenapa Allah SWT membongkarkan rahsia ini kepada Rasulullah? Jawapannya kerana umat yang akan berhadapan dengan fitnah teragung ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada ragu-ragu lagi. Kenapa rasul lain yang mereka telah pun yakin Dajjal ni takkan keluar pada zaman umat mereka, tetapi rasul-rasul lain sejak daripada Nuh alaihissalam sudah pun memperingatkan dan memberi amaran tentang Dajjal, nak bagi tahu besarnya fitnah Dajjal ni. Tuan-tuan, maka muka surat 63. Kata pengarang kitab Syekh Ahmad Fahmi hafizahullah, kecepatan perjalanannya dan negeri-negeri yang tidak dapat dimasukinya, itu tajuk kecil dia. Hadis, qulna ya Rasulullah wa ma isra'uhu fil ard, qal kal ghaith istadbarat hurrih. Hadis riwayat Imam Muslim. Kami tanya, kami ni sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kecepatan perjalanannya di atas muka bumi ni? Nya ni ialah Dajjal. Sahabat tanya, ya Rasulullah, Dajjal hanya akan berlegar di seluruh muka bumi Allah. Muka bumi ni hak ni lah, hak benua Afrika, benua Asia apa semua ni. Bukan sekali dengan bintang-bintang tuan, hak muka bumi ni. Apabila Dajjal hanya akan berlegar selama 40 hari, maka sahabat tanya, ya Rasulullah, laju ke dia ni? Hadis riwayat Imam Muslim. Maka Nabi jawab, kal ghaith, kecepatan perjalanannya adalah seperti kecepatan hujan atau awan yang dipukul oleh angin yang kencang. Awan, angin kencang, hak tuan-tuan tengok hak angkat rumah, angin kencang hak tuan-tuan tengok hak tolak kereta, angin kencang hak kereta boleh terapung. Angin kencang ini Nabi nak gambarkan kelajuan Dajjal ketika mana dia melata dan berpusing ataupun mengelilingi muka bumi ini untuk menarik seramai mungkin orang Islam menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak tu je tujuan pertama dan terakhir kenapa Dajjal akan keluar satu hari nanti. Maka Nabi pun sebut seperti dipukul oleh angin kencang. Hadisnya tuan-tuan, usia dia 1400 tahun lebih. Nabi sebut dulu ni. Maka bila para ulama hadis baca hadis ni, nak hurai macam mana tuan-tuan? Dajjal ni laju dia seperti awan yang ditolak oleh angin kencang. Maka apabila dilihat kepada huraian para ulama hadis, Imam Ibn Hajar, Imam An-Nawawi, Al-Imam As-Suyuti, macam-macam pandangan. Ulama hadis nak hurai macam mana? Adakah Dajjal terbang? Tak ada Superman ni waktu tu. Tak boleh nak bayang Superman. Jadi antara pendapat yang dihuraikan oleh ulama hadis ialah sihir yang ada pada Dajjal ini adalah karamah ataupun kelebihan yang kadang-kala Allah berikan kepada awliya Allah, iaitulah apa nama ni, seperti karamah apa dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu lipat bumi tu.
Apa dia panggil dalam bahasa Arab? Khutwah, ahlul khutwah. Ahlul khutwah. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab tasawuf tentang awliyaullah yang mempunyai karamah-karamah, awliya ni memang wujud tuan-tuan, setiap zaman ada. Bahkan boleh jadi di kalangan yang ramai ni pun ada beberapa orang awliyaullah. Wallahu a'lam. Sebahagian awliya diberikan karamah yang banyak, yang zahir, orang semua pakat nampak karamahnya. Dan sebahagian awliya tak ada seorang pun yang melihat karamahnya, tetapi dia wali. Antara karamah yang sabit kepada orang-orang yang terdahulu ialah mereka berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain dengan sekelip mata. Maka dinamakan jenis karamah itu ahlul khutwah. Khutwah ni langkah, pemilik langkah, ahlul khutwah. Dia duduk tang ni, pagi juga nampak di Mekah. 8 pagi duduk di Seberang Jaya, 8 pagi juga kelihatan di Melaka, ahlul khutwah. Maka ada di kalangan ulama yang bila baca hadis ni, boleh jadi jenis karamah itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Dajjal mimba istidraj. Bukan karamah lah, dari sudut apa? Istidraj. Dan pelbagai lagi lah huraian para ulama lain. Bila sampai kepada ulama hadis hari ni, hak zaman moden, hak tuan-tuan tengok, dengan kenderaan-kenderaan yang laju, kita tengok apa yang ditulis oleh pengarang. Kecepatan seperti ini, Syekh Fahmi Zamzam hurai hadis ni. Kecepatan yang seperti ini seperti apa? Awan yang ditolak oleh angin kencang. Tidak ada pada kenderaan orang-orang dahulu. Tak ada. Kecuali yang kita tahu sabit dengan hadis yang sahih, Rasulullah dengan mukjizat dia, Nabi naik burak. Memang laju sekelip mata. Burak memang laju sekelip mata. Mekah ke Masjidil Aqsa, langit ketujuh apa semua patah balik. Keluar tengah malam, sebelum subuh dah sampai ke Mekah kembali. Itu burak. Jadi kenderaan rasmi hak semua orang boleh pakai di rumah ni tak ada pada zaman dahulu yang laju. Kata Syekh Fahmi, pengarang kitab ni. Kalau hari ini, maka bolehlah kita mengatakan kecepatan itu seperti kecepatan jet-jet tempur yang digunakan oleh tentera udara dalam peperangan, atau lebih cepat lagi dari itu, sehingga beribu-ribu kilometer dapat ditempuh dalam 1 jam. Yang ni ijtihad. Ulama kata boleh jadi Dajjal ni bila dia keluar dengan pengikut dia, kata para ulama hadis kontemporari, ulama hadis hari ni kata boleh jadi dia dan pengikutnya akan naik jet-jet laju ni. Wallahu a'lam. Orang yang hidup zaman tu dia akan tengok pendapat siapakah di kalangan ulama-ulama hadis ni yang paling tepat sekali. Ulama-ulama hadis pun tak tahu yang Nabi maksudkan ni kenderaan apa. Kerana ketika Rasulullah hidup pada 1400 tahun yang lalu, yang paling laju ketika itu ialah kuda. Kalau naik kuda, dia tak sempat nak pusing muka bumi ni, tak sempat. 40 hari habis macam tu je. Kalaupun 40 hari itu panjang dia lebih kurang 400 hari, kerana hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, maka dengan kuda saja tak habis. Nak pusing di Asia Barat saja pun tak habis. Tak sempat. Maka dengan sebab tu kita tak tahu. Orang yang hidup pada zaman Dajjal, dia akan tengok pendapat mana ni kita duk dengar, kita duk hurai hadis tentang Dajjal ni, pendapat siapakah yang paling benar. Cara menghuraikan hadis begini juga disepakati oleh ulama-ulama lain di dunia Islam hari ni, hak moden ni, termasuklah bekas mufti Mesir Dr. Ali Jum'ah yang banyak membincangkan juga tentang hadis-hadis akhir zaman. Dia orang alim. Banyak juga saya, antara ulama yang saya dengar dia punya pandangan, Dr. Ali Jum'ah lah, dia kata boleh jadi akan datang ni yang akan dinaiki oleh Dajjal dan pengikut-pengikutnya, bukan dia seorang. Dulu kita dah tengok dah tajuk di mana Dajjal keluar. Dia akan keluar di Asfahan ataupun Khurasan
di Iran bersama dengan 70,000 pengikutnya di kalangan orang Yahudi. Semua naik kenderaan laju tu, bukan dia seorang. Maksudnya ramai tuan. Kalau dia main dengan jet tempur tu penuh lah di udara kan. Kecepatan, okey habis dah. Kata Tuan Guru pengarang kita, apatah lagi kalau merujuk pada hadis di bawah ini. Fayaridu kulla manhal wa tutwa lahul ardu tayya farwatil kabash. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Kata Rasulullah dalam hadis tu, lalu Dajjal akan mendatangi setiap tempat sumber air. Maksudnya mendatangi setiap kampung di mana ada orang duduk ramai-ramai. Taman lah zaman hari ni senang. Semua taman dia pi, semua kampung dia pi. Dan dilipatkan baginya bumi, kata Rasulullah. Macam bumi ni lipat, maksudnya jadi dekat antara satu tempat ke satu tempat, menjadi dekat. Apa kenderaan dia? Wallahu a'lam. Kemudian maksud hadis ni, Dajjal akan berjalan di atas muka bumi ini dengan cepat sekali, sehingga dalam masa yang singkat ia telah menjelajah dunia, dan penghuni dunia akan segera mengikutinya. Dunia ni, bumi inilah. Dan dengan perjalanan yang cepat ini juga, Dajjal akan terlepas daripada pengamatan orang yang hendak meneliti kekurangannya, sehingga orang ramai akan tertipu dengan muslihatnya dan tidak berkesempatan memperhatikan ataupun meneliti matanya yang buta tu. Waktu dia keluar isytihar Tuhan, tuan-tuan sekalian, tubuh badannya orang. Tangannya 2, bukan 4 dan bukan 6. Rambutnya panjang, dia satu orang pemuda, hidungnya sama macam dia orang, dia memang manusia Dajjal ni. Dan ketika dia mengisytiharkan dirinya Tuhan, dia buat main dengan tubuh badan manusia tu lah, tak berubah sikit pun. Tuan-tuan jangan bayang macam sotong no, kaki banyak, kepala satu kan, macam-macam ni saya tengok bayang kan. Tak, dia orang. Maka Rasulullah kata, Allah tidak buta matanya, Allah tidak bermata satu. Sedangkan Dajjal matanya buta sebelah. Bila kamu tengok, ketahuilah bahawa itu adalah Dajjal dan dia bukan Tuhan. Hari ini pun termasuk di Malaysia sendiri, dan di seluruh dunia, terutamanya di India, banyak orang mengangkat manusia biasa ni, yang kencing, yang berak, yang berjalan, yang makan, yang ada keluarga, mengangkat mereka sebagai Tuhan. Seperti Sai Baba tu kan, yang di India tu, orang angkat dia Tuhan, orang anggap dia Tuhan. Memang dia sihir dia macam-macam kan. Maka tak heranlah apabila ketua sihir manusia keluar, iaitulah Dajjal, maka berapa puluh juta, berapa ratus juta yang akan ikut dia. Hari ini pun kita tengok orang boleh ikut dan orang boleh angkat dah beberapa manusia ni sebagai Tuhan mereka. Tuhan mereka. Kemudian, namun demikian, Dajjal tetap tidak dapat memasuki dua bandar suci umat Islam, iaitu Mekah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Dalam kebanyakan hadis masyhur sebut hanya dua negeri ini saja Dajjal tak boleh masuk. Mekah, sekeliling kota Mekah, utara, selatan, barat, timur, tenggara, barat laut, semua Dajjal tak boleh masuk bersama dengan pengikut dia. Kenapa tak boleh masuk? Kerana diawasi oleh para malaikat yang lengkap bersenjata. Mekah. Sama juga bila Dajjal pergi ke Madinah, dia pi Mekah, dia pusing keliling Mekah tak boleh masuk. Dia cubalah lorong 3 seruk berapa, dia cuba daripada taman ni dia, semua tak boleh masuk. Akhirnya baru dia pergi Madinah, sama juga dia masuk daripada sini tak boleh, daripada daerah ni tak boleh, keliling ke semuanya diawasi oleh para malaikat. Bila kita dengar hadis bahawa
Mekah dan Madinah tidak boleh dimasuki oleh Dajjal? Boleh tak kita pasang azam untuk terus menetap di sana? Ataupun ketika kita dengar Dajjal telah pun keluar, kita pun kata aku nak duduk di sinilah. Ni hak praktikal ni. Contoh, Dajjal keluar, kita waktu tu buat umrah. Jauh ke andaian tu? Tak jauh Yang ni zaman dia. Ini zaman dia. Bila nak keluar tak tahu. Cumanya bila Nabi kata dia akan keluar, Nabi sebut benda tu 1400 tahun yang lalu dah. Lama sangat dah. Maka ini zaman dia. Boleh jadi antara situasinya ketika itu kita berada di Mekah atau di Madinah. Boleh tak kita berazam nak duduk? Maka jawapannya boleh. Dan ada di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar tentang keluarnya Dajjal, maka pergilah ke tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki oleh Dajjal, seperti Mekah, seperti Madinah. Sebab dia bila dia keluar bukan satu hari itu semua taman dalam dunia ni dia pergi. Tak. Dia ambil masa juga. Maka boleh untuk kita selamatkan diri. Cumanya yang membuatkan kita risau bila kita membaca satu hadis yang diberikan tajuk oleh para ulama hadis dengan tajuk Yaumul Khalas, hari pengasingan ataupun hari pembersihan. Tuan-tuan dah pernah dengar mungkin cerita tu. Apa dia hari pembersihan? Iaitu kita baca hadis dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la yabqa syai'un fil ard illa wati'ahu wa dhahara alaihi illa Makkah wal Madinah la ya'tihima min naqabin min niqabihima illa laqiyathu al malaikatu bisuyufi saltatan hatta yanzila 'inda adh-dhuraybil ahmar 'inda munqati'is sabikhah fatarjuful madinatu bi ahliha thalatha rajafat. Buat muka macam faham ni. Hak angguk pun ada. Hebat ni. Fala yabqa munafiqun wala munafiqatun illa kharaja ilaih. Fatanfil khabatha minha kama yanfil kiru haythal hadid. Wa yud'a dhalikal yawm yawmal khalas. Saya silap. Yang namakan Yaumul Khalas ni bukan ulama hadis, Rasulullah sendiri. Hadis ni riwayat Imam Ibn Majah. Benda apa tuan? Kita berasa selamat seperti yang disarankan oleh Rasulullah untuk pergi ke Madinah dan Mekah. Sebelum saya terlupa, ada beberapa ulama besar hadis yang sebut, yang ni ramai yang kita tak tahu maklumat ni, antaranya Profesor Dr. Ali Jumaah sendiri. Dia kata selain dua tempat ni ada lagi dua tempat yang sabit dengan hadis yang sangat tidak masyhur. Orang tak tahu. Iaitu tempat yang ketiga Masjidul Aqsa dan tempat yang keempat Masjidut Tur. Masjid At-Tur di Mesir. Empat tempat ni yang tidak boleh dimasuki oleh Dajjal. Kemudian kita tengok terjemahan hadis tentang Yaumul Khalas, hari pengasingan ni. Kata Rasulullah, sesungguhnya tak ada sebuah negeri juga pun yang ada di atas muka bumi ni kecuali akan dijelajahi oleh Dajjal. Semua dia boleh masuk. Mesir dia boleh masuk, Syria dia boleh masuk, semenanjung Malaysia lagi-lagilah dia boleh masuk, semua tempat. Kecuali akan dijelajahi oleh Dajjal dan ia akan menguasai negeri-negeri tersebut. Dajjal ketika mana dia keluar, bukan sahaja dia keluar, mana tempat dia pergi, dia akan kuasai tempat tu. Kerana majoriti orang akan tunduk dan patuh kepada arahan Dajjal ketika tu. Apa arahan dia nombor satu yang paling tinggi? Untuk mengaku bahawa dia Tuhan. Jadi mana-mana dia pergi, dia kuasai tempat tu. Bukan dia pergi saja, bukan dia pergi orang mengaku habis, tinggal tak. Dia pergi,
Orang bai'ah dia, orang mengaku kata dia Tuhan, orang mengaku kata dia pemimpin teragung ketika tu, kemudian baru dia meninggalkan tempat tu, pergi tempat lain pula. Maka tinggallah dia punya pengikutnya yang setia di mana juga tempat yang Dajjal lalu. Kecuali tempat hak dia tak boleh masuk, Mekah dan Madinah. Maka Dajjal tidak melalui mana-mana jalan untuk masuk kedua bandar ini, Mekah Madinah, kecuali di sana ada malaikat yang menjaganya dengan pedang yang terhunus. Ini kita dah baca dah. Cuma ada maklumat tambahan dalam hadis ni. Maka Dajjal hanya boleh sampai ke kawasan yang berbatu merah dekat persimpangan Sabikhah. Jadi dia tunggu tang tu, dia dengan pengikut dia. Bila dia tunggu tang tu, apa akan berlaku dan kenapa dia tunggu bila tak boleh masuk Mekah dan Madinah? Pasal apa dia tak tinggalkan terus Mekah dan Madinah ketika dia mendapati Mekah dan Madinah diawasi oleh para malaikat yang lengkap bersenjata? Jawapannya, lalu bergegarlah kota Madinah 3 kali gegaran. Gegaran macam gempa bumi. Rajafah. Bergegar bumi Madinah. Bumi Madinah akan bergegar ketika tu. Boleh jadi bangunan runtuh, boleh jadi orang jatuh habis, wallahu a'lam, tapi bergegar bumi Madinah ketika Dajjal cuba masuk ke dalam kota Madinah tapi tak boleh. Dia tunggu di sempadan yang tak boleh masuk tu. Bumi Madinah bergegar 3 kali. Kata Rasulullah, tidak ada seorang munafik lelaki atau munafik perempuan kecuali ia akan keluar daripada Madinah. Semua munafik laki-laki atau perempuan akan keluar daripada Madinah. Dalam hadis lain, semua fasik laki-laki ataupun perempuan yang ada dalam Madinah akan keluar, kesemuanya. Fasik tak boleh duduk dalam Madinah. Fasiqah tak boleh duduk dalam Madinah. Munafik tak boleh duduk dalam Madinah. Munafiqah tak boleh duduk dalam Madinah. Kita ni pemilik iman sejati ke? Ada sikit-sikit. Kita ni kan, adakah kita pemilik iman sejati yang kalaupun kita menyelamatkan diri ke Mekah dan Madinah, kita akan selamat duduk dalam tu? Ataupun lebih malang lagi, pi sana, bila bergegang bumi Madinah, kita pun keluar, tak boleh duduk dalam Madinah. Pi ke mana? Nabi kata, maka ketika itu mereka pun keluar dan menuju kepada Dajjal. Tak boleh duduk. Akhir zaman waktu Dajjal keluar, selepas gegaran itu, bumi Madinah dan Mekah hanya akan didiami oleh orang-orang soleh sahaja. Orang soleh ni orang yang dia tak buat dosa besar yang dia tak bertaubat. Semua dosa besar yang dia pernah buat, semua dia dah bertaubat. Itu orang soleh. Kalau fasik, dia buat dosa besar dan dia buat tak heran, dia hidup macam biasa. Dia semayang, tapi dosa besar yang lalu dia tak taubat. Itu fasik. Dia tutup aurat tapi dosa besar yang lalu dia tak taubat pun. Dia duk ulang tiap-tiap bulan, dia buat sekali, tiap bulan dia buat 2 kali, kadang dia buat 3 kali, kadang sekali. Itu fasik. Semua fasik dan fasiqah tak terselamat daripada Dajjal. Kata Rasulullah, maka Madinah itu sama seperti tempat pembakar besi yang mengeluarkan karat daripadanya. Dan hari itu dinamakan sebagai Hari Al-Khalas, hari penapisan, hari pembersihan bumi Mekah dan Madinah daripada munafik laki-laki dan perempuan, daripada fasik laki-laki dan perempuan. Dulu kita dah sebut dah, hanya yang akan selamat bila Dajjal keluar ni pemilik iman sejati saja. Sejati saja. Kemudian ke surat 66, perkataan malaikat yang disalah ertikan. Hadis ni riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan tengok. Ini antara suasana yang akan berlaku ketika Dajjal keluar, betapa manusia keliru dengan kebenaran. Kita hidup 2015 ini pun kebenaran sudah pun kabur. Kalau tuan-tuan objekkan kebenaran dia seolah-olah satu benda bulat, kemudian dia diliputi oleh kebatilan. Duduk di luar, kebatilan meliputinya. Hanya pandangan mata yang bersih saja yang boleh tengok kebenaran hak duduk di dalam.
Ni zaman kita ni, hak saya sebut ni 2015. Kalau mata hati tak bersih, maka dia akan melihat kot luar tu, dia duk berasa hak itulah yang benar, padahal yang tu adalah yang tidak benar, ataupun sebaliknya. Dajjal keluar, antara kekeliruan yang berlaku ialah, tuan-tuan tengok dahsyat sampai macam ni punya tahap dia. Ma'ahu malakani minal malaikah yushbihani nabiyyaini minal anbiya. Law syi'tu la sammaituhuma bi asma'ihima wa asma'i abaihima. Wahidun minhuma an yaminih wal akhar an shimalih. Wa dhalika fitnah. Nabi sebut. Fayaqulu ad-dajjal alastu bi rabbikum. Tuan, apa ucapan Dajjal? Alastu bi rabbikum. Yang tu je ucapan dia, tang mana pun dia pi. Alastu uhyi wa umit. Bukankah aku Tuhan kalian? Tang mana pun Dajjal pi, orang akan berumun ramai. Tuan-tuan jangan fikir payah lah macam mana ustaz orang nak berumun kat dia. Lah main bola pun orang pi berpuluh-puluh ribu. Pengalaman kali pertama seumur hidup saya tengok suasana tu. Betapa manusia berdiri berjam-jam nak beli tiket. Seorang boleh beli 5 ya. Baru tahu ni maklumat ni, saya tak pernah tahu pun. Tak pernah ambil tahu lah. Dah duduk, dah orang kata apa, tersangkut dalam jam dengan mereka tu. Saya pun tanya apa semua, tengok Allahu Rabbi. Bila kita tengok berdiri sampai 3-4 jam punya nak beli tiket, sat lagi pi awal pula. Main 8.45 kena tanya dulu. Sebab tak tahu. Main 8.45 pukul 6 penuh dah. 6.30 tempat duduk penuh. Sebiji bola boleh tarik berpuluh ribu orang. Mai. Semata-mata nak tengok permainan yang tak tambah pun gaji dia. Tidak menghilangkan jerawatnya, tidak menaikkan pangkatnya, tidak memasyhurkan nama dia. Tak ada apa. Saya renung, saya tengok apa dia yang dia dapat. Kalau kita jaga tata tertib, tak bercampur lelaki perempuan, semayang apa semua, tajuk bola pula dah. Dajjal pergi ke bola, ada kaitan, jangan main-main. Bila saya tengok 30,000 tu keluar daripada stadium, tuan-tuan, ya Allahu Akbar. Bila menang pula Kedah baru ni, dia lompat macam kera. Marah ni marah ada api kan. Minta maaf nak api kan. Dia jadi seronok pelik ni. Saya berhenti, kata saya perhati tengok umat Nabi Muhammad. Tengok keluar kan, hak melompat, hak menjerit, hak bersiul, hak menyanyi. Tak tahu ni, dia nak abang kata seronok. Seronok dia boleh apa pun saya tak tahu. 30,000 keluar pi. Senang aja nak impun. Maka Dajjal jauh lebih mudah untuk sekali dia main. Beratus ribu orang daerah tu akan berimpun main kat dia. Dia bukan ada bola, lebih daripada bola, kekayaan emas perak, makanan ketika mana bumi kebuluran ketika tu ada kat dia. Macam mana orang tak main rumun, lebih daripada tu lagi. Jadi kita tengok tu, kita fikir oh macam ni hak nak berlaku zaman Dajjal ni. Kemudian nanti kalau tengok saya ada di stadium, janganlah marah kan. Nanti saya sebut kalau ni kan, kalau tak semayang lapar teruk sangat. Kemudian tuan-tuan tengok dia punya terjemahan dia. Bersama dengan Dajjal itu ada 2 orang malaikat. Subhanallah. Fitnah tak? Fitnah. Yang menyerupai rupa 2 orang Nabi. Dajjal benda fitnah, benda pembohongan. Malaikat ni malaikat betul ke malaikat Dajjal punya pengikut? Jawapan dia malaikat betul. Malaikat bila dia turun dengan rupa bentuk asal ke dia akan berupa manusia? Berupa manusia. Ingat. Antara bentuk fitnah dan kekeliruan yang berlaku di sekeliling Dajjal ialah ada antara suasananya ada malaikat duk ikut dia. Malaikat ni niat dia baik untuk bagi tahu kat orang ramai dia ni penipu. Kata Nabi, malaikat ni turun dengan rupa 2 orang Nabi. Rasulullah kata, kalau nak aku boleh sebut nama Nabi tu dan nama ayah Nabi tu.
Rasulullah dia kenal lah. Sebab Nabi pernah jumpa semua Rasul. Siapakah Nabi yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Dua Nabi tu, muka sama tu, wallahu alam. Boleh tanya Rasulullah nanti. Kan? Duduk dalam syurga ke apa nanti, tanya, ya Rasulullah, duduk siapa dua orang Nabi tu? No? Maka kata Nabi, ketika Dajjal keluar, antara situasinya ialah dua malaikat yang turun berupa dengan rupa manusia. Manusia tu pula dua-duanya Nabi yang aku kenal, dua Nabi itu. Okey, kemudian apa berlaku? Salah seorang dari malaikat ini berada di sebelah kanan Dajjal. Bila Dajjal jalan, malaikat duduk jalan juga sebelah kanan. Dan yang seorang lagi di sebelah kiri. Dan kita tengok kehadiran mereka merupakan ujian daripada Allah, malaikat ni. Lalu Dajjal berkata kepada orang ramai. Orang ramai tu tahu mana? Macam saya sebut tasad. Sebiji bola boleh himpun 30,000 orang. Mudah-mudah ya. Tu tak Sabtu ni. Sabtu ni lagi sakan. Dengan menipu, dengan jual mahal apa semua, sebiji bola himpun 80,000 orang boleh jadi. Sebiji ya. Semua orang bersusah payah pasal nak pergi jumpa tu ya. Apatah lagi zaman Dajjal yang tidak ada makanan dan minuman, lagi orang pulun untuk pergi jumpa dengan dia. Lalu Dajjal berkata kepada orang ramai, pakai himpun. Bila dia mai, bawa dengan kekayaan, kemewahan, ramai. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Tuan-tuan nampak tak? Selalu kita peringat. Yang ni yang paling bahaya sekali. Kita ni yang paling bernilai sekali. Kalimah la ilaha illallah, iman hak ada. Jahat macam mana pun, iman la ilaha illallah, hak itulah yang nak selamatkan kita daripada duduk selama-lamanya dalam neraka. Tiba-tiba bila Dajjal keluar, sekali dia himpunkan orang Islam. Tuan-tuan, dia tak kacau orang bukan Islam, dia nak kacau apa dah. Yang tu memang tak Islam. Yang dia nak himpun sekali 400,000, 300,000, 600,000 boleh himpun depan dia ni, yang Islam. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan hampa semua? Majoriti mengaku, 90% daripada yang hadir tu akan mengaku. Habis iman waktu tu, habis. Konsert RM1,000 tiket VVIP habis. Gegar Vaganza. Tu nak masuk syurga kot. Gegar Vaganza ke? Salah sebut, payah agak. Kena sebut betul. RM1,000 habis. Manusia tak boleh himpun. Bila Dajjal keluar, hak tu kena banyak duit. Dajjal mai bagi duit. Ramai tak orang mai? Lebih ramai. Ni Nabi duk tunjuk dah ni. Umat akhir zaman, cuba lihat. Terpaksa berkorban, pi jauh, berdiri lama, beratok, beli tiket mahal, penat. Bawa keluar duit pun orang sanggup. Apatah lagi bila Dajjal, dia bagi duit pula. Dia pula arahkan kepada bumi untuk keluarkan emas dan perak. Lagilah orang pi kat dia. Allahu Akbar. Dekat dah. Sebab tu Nabi kita duk tengok ni semua suasana-suasana yang menggambarkan kepada kita dekatnya suasana itu. Nas'alullah as-salamah. Kemudian Dajjal kata, bukankah aku ini Tuhan kamu? Bukankah aku dapat menghidupkan dan mematikan? Nampak dia sebut dia punya sihir dia yang paling hebat. Hampa tak perasankah aku boleh bagi hidup dan mematikan orang? Bukan Tuhan lagi kah? Manusia jadi terpukau. Walaupun yang berucap ketika itu adalah sesosok tubuh manusia yang ada tangan, yang ada kaki, matanya buta sebelah, huduh mukanya, rambutnya kerinting panjang, muka dia huduh. Takkan Tuhan? Tapi bila dia bawa kemewahan, dia pula bagi sebagainya, orang pun mengaku kata betul hang Tuhan. Kalau ada sikit-sikit baki 1% iman, betul ke tak, betul ke tak, dia kata bukankah aku boleh hidupkan dan matikan orang? Percaya terus waktu tu. Dan memang antara sihir Dajjal, dia menghidup dan mematikan orang. Kemudian, bukankah aku dapat menghidup dan mematikan? Ni fitnah dia hak malaikat tadi ni. Ni baru sampai jawapan dia. Bila Dajjal himpun orang 100,000, 300,000, dia berucap depan orang ramai dengan isi hak kandungan hak tasad ni, bukankah aku Tuhan nampak semua? Malaikat hak di belah kanan tu kata dia muhung.
Dia penipu. Malaikat itu kata, ucapan itu tidak dapat didengar oleh sesiapa pun kecuali malaikat hak seorang lagi. Tuan-tuan faham tak? Bila Dajjal kata aku ni Tuhan hampa, malaikat ni kata dia menipu. Malaikat ni abang kita semua. Dia menipu, jangan percaya. Ucapan malaikat tu hanya didengari oleh malaikat hak sebelah ni saja. Lalu dijawab oleh malaikat belah ni, dia benar. Dan ucapan malaikat hak sebelah kiri ni didengari oleh semua orang. Tuan-tuan faham tak? Seolah-olah bila Dajjal berucap, bukankah aku ni Tuhan hampa? Malaikat dua belah ni kata dia mohong, tak ada apa dengar. Malaikat ni kata dia benar. Dia benar ni malaikat ni kata kepada hak ni. Hak malaikat kanan ni. Malaikat kiri membenarkan apa yang diucapkan oleh malaikat yang di sebelah kanan. Tetapi ucapan malaikat belah kanan tak ada siapa dengar, yang hanya didengari ucapan malaikat belah kiri saja. Iaitu bila Dajjal berucap, bukankah aku Tuhan kalian? Malaikat belah kiri kata dia benar. Orang pun semua dengar. Ni muka orang baik. Malaikat yang turun ketika tu berupa dengan rupa Nabi, mukanya muka baik. Semua orang tengok, ni muka baik ni. Kena percaya. Maka semua percaya yang itu adalah fitnah. Yang itu adalah fitnah. Fitnah yang sangat tebal. Ketika Dajjal keluar ni, fitnah yang berlapis-lapis. Dia bukan satu fitnah yang macam hari ni, ya, yang macam tuan-tuan tengok dalam kehidupan masyarakat hari ni. Lalu malaikat yang mendengar ucapan sahabatnya ini, hak belah kiri ni, berkata, menjawabnya, dia jawab kat malaikat ni, benar engkau. Orang ramai ingat dia jawab kat siapa? Orang ramai ingat jawab kepada Dajjal tadi. Fitnah. Begitulah betapa celarunya kebenaran pada zaman Dajjal keluar nanti. Yang menjadi malangnya ialah ucapan malaikat yang kedua ini dapat didengar oleh semua orang. Lalu orang menyangka bahawa malaikat itu menyokong perkataan Dajjal, dan inilah yang dikatakan fitnah ataupun ujian. Kata tuan guru pengarang kita ni, bukan main keliru yang akan terjadi yang berpunca dari salah erti kepada ucapan malaikat yang kedua ni. Sehingga ramai orang yang akan menjadi korban kekeliruan ini. Lagi, yang seterusnya, bantuan-bantuan syaitan untuk memperkukuhkan kedudukannya. Dekat 8:30 dah. Alhamdulillah. Boleh berhenti lah. 5 minit jangan risau. 5 minit lagi. Tuan-tuan, antara keadaan kekeliruan syaitan keluar ni ialah dia akan dibantu oleh syaitan pula dah. Dajjal keluar ni dia akan dibantu oleh syaitan-syaitan. Syaitan ni banyak, ayah mereka adalah iblis. Iblis dia yang melahirkan ni anak-anak dia ni. Dengan satu pandangan dalam kitab fatwa Syekh Daud Fatani, kalau tak silap saya, fatwa Syekh Daud Fatani, bahawa iblis ini dia mempunyai dua kemaluan. Iblis kan syaitan semua anak iblis. Siapa isteri dia? Maka ada fatwa yang dijawab oleh Syekh Daud Fatani, iaitu iblis ini mempunyai dua kemaluan. Apabila dia menyilangkan kakinya, maka dia memasukkan kemaluan satu ke dalam kemaluan yang kedua tu, maka lahir syaitan. Dan syaitan dia tak mati sampailah ditiupkan sangkakala baru mati. Sejak bila? Sejak daripada iblis turun daripada syurga tu, dia mula lahirkan zuriat dia sampai hari ni. Banyak, terlalu ramai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesemua syaitan ni menjadi tentera Dajjal. Bayang tengok. Dari sudut apa? Untuk menyesatkan anak-anak Adam ketika itu. Untuk menyebarkan dakwah Dajjal ketika Dajjal keluar 40 hari itu. Kita baca hadis. Syaitan-syaitan juga akan bertungkus lumus membantu untuk menjayakan program kesesatan Dajjal ini. Bagi syaitan, inilah masa yang terbaik untuk menyesatkan lebih ramai lagi anak cucu Adam alaihi salam.
Hal ini disebutkan dalam hadis. Hadisnya hadis sahih riwayat Imam Ibn Majah dalam bab fitan ataupun bab fitnah keluarnya Dajjal. Hadis ni iaitu wa inna min fitnatihi an yaqula lil a'rabi ara'aita in ba'athtu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk fayaqulu na'am fayatamathalu lahu syaiطanan fi surati abihi wa ummihi fayaqulan ya bunay itba'hu fa innahu rabbuk fayattabi'uh. Sesungguhnya di antara fitnah Dajjal ni Nabi sebut dia ni adalah fitnah paling besar atas muka bumi ni antara fitnah dia. Di antara fitnah Dajjal bahawa ia datang kepada seorang Arab Badui. Maksudnya orang yang lemah iman dan tidak berilmu. Orang Islam lah tapi lemah iman. Banyak dah, banyak. Lalu Dajjal berkata kepada orang yang lemah iman itu, Islam, namanya Islam, memang dia Islam. Semayang setahun sekali lah, semayang raya. Raya puasa aja. Jumaat tak pi, raya haji tak pi. Banyak dah, berlambak. Lah ni bukan raya haji orang ramai tak balik kampung kah? Lepas tak balik duduk sana. Nah. Dan sebahagiannya raya pun tak pergi semayang, raya haji tak pergi semayang. Raya puasa aja semayang. Setahun sekali lah. Kan, semua hidup 2 kali lah, semayang puasa, raya puasa dengan semayang jenazah. Dia lah kena semayang. Kan, waktu tu berkekai. Nabi kata, antara suasana bila Dajjal keluar ialah dia pi kat orang lemah iman, dia panggil. Waktu ramai-ramai tu ada seorang ni masih duduk ni lagi, dia kata dia kata, apakah engkau akan percaya kepadaku seandainya aku hidupkan semula ayah dan ibumu? Dia kata, Dajjal kata, aku nampak hang macam tak apa nak yakin kat aku ni, hang tak tengok kan ni dengan kapal terbang mewah, dengan duit banyak aku, dengan aku macam-macam, hang tak nampak macam tak apa yakin? Dia kata tak apa nak ni. Kalau aku bagi hidup mak dengan ayah hang. Tuan-tuan, dia nak guna bahasa mana ni? Bila dia keluar, bahasa penduduk setempat lah. Kan? Bukan saya pernah jumpa dengan dia. Saya dua tadi ni pernah jumpa apa ni, duk keluar ayat macam sama ada. Saya realitikan suasana hadis ni. Supaya tuan-tuan boleh berasa dia punya ni kan. Dajjal panggil, Dajjal kata, kalau aku boleh hidupkan kembali mak ayah hang nak beriman tak? Menghidupkan kembali mak ayah. Maka orang yang lemah iman waktu tu kata, kalau boleh hidupkan balik aku nak beriman lah. Tapi kalau takat dengan ucapan hang tak sah, aku tak apa yakin ni. Dia pun ajak, tang mana kubur mak ayah? Bawa pergi tunjuk. Pergi kubur, sini tang mana? Tak ada sebarang sana kah? Tuan-tuan bawa pergi. Bawa pergi sebarang tu. Ni mak ayah duduk dalam tu. Maka Dajjal pun kata, qum, bangun. Maka bangun daripada kubur tu, mak dengan ayah kita, muka mak dengan ayah kita. Lalu berkata ibu dan ayah kita, Abang Long kena ikut dia. Dia ni Tuhan Abang Long. Nabi kata fayattabi'uhu. Maka anak tadi pun ikut hak mak dengan ayah cakap. Mula-mula mak kata, Malung, apa nama ni, kena ikut dia. Dia nak selamat kita. Dia Tuhan. Ayah pula kata, sungguh. Hak mak sebut tu sungguh. Kena ikut dia. Dia Tuhan. Ni Rasulullah punya ayat. Ya bunai itba'hu. Nabi tak kata lah, Abang Long, saya nak bagi suasana tu. Bila bangun mak dengan ayah tadi, mak ayah tu kata, wahai anakku, ikut dia. Fa innahu rabbuk. Hak ni Tuhan hang. Fayattabi'ahu. Maka anak tadi pun ikut. Maka dia pun jadi syirik dengan Allah, dia mensyirikkan Allah, jadi ikut Dajjal. Maka si anak tadi pun lalu percaya dengan Dajjal. Dan kedua-dua ibu dan ayah tadi adalah syaitan. Fa innahu syaitanan, dan sebenarnya kedua-dua itu adalah 2 ekor syaitan yang menjelma. Nabi nak bagi tahu ke semua syaitan berada di bawah kuasa Dajjal. Sebab tu iblis sangat menunggu kedatangan Dajjal. Dia sangat seronok. Jadi sekadar tu dulu insya-Allah cerita Dajjal ni, tak boleh banyak-banyak sangat. Habis dah kah tajuk ni?
Tajuk ni habis dah, tajuk ada lagi. Nanti kita sambung insya-Allah. Tajuk dah ada lagi. 1 2 tajuk kecil lagi. Berapa 2 3 lagi tajuk kecil. 4 yang berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman ni. Jadi untuk malam ni sekadar tu dulu. Moga-moga kita dapat melakukan persiapan awal untuk menghadapi suatu fitnah yang paling besar, kata Nabi SAW, semenjak Allah menciptakan Nabi Adam sehinggalah kiamat. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saya dan kita semua untuk melakukan benda-benda yang diajak oleh Rasulullah untuk selamat daripada fitnah terbesar ini, sekiranya Allah mentakdirkan kita untuk hidup pada zaman kemunculannya. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kalangan kami ada yang dimakbulkan doanya, ada yang rapat denganmu ya Allah, dipandang olehmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami menumpang keberkatan dan kemustajaban orang-orang yang dikasihi olehmu dalam majlis ini ya Allah. Untuk kau ampunkan dosa kami semuanya. Kau himpunkan kami di dalam syurga Firdaus seperti mana kau himpunkan kami di dalam masjid ini. Untuk kami di dalam syurga Firdaus melihat wajahmu, mendapat redha-Mu, berada di samping Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Nasihat Ustaz untuk lebih banyak perkongsian ilmu. Semoga kita semua dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.